Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah rhombus. Cari nilai X dengan Y. Okey. Pentingnya kalau tahu, biar sebut nama je kena tahu apa kaitan dia. Okey. Kalau rhombus ni maksudnya semua sisi dia sama. Ni sama, sama, sama. Okey. Lepas tu dia kata cari nilai X dengan Y. Okey. Kau tengok ni. Nampak? Ada macam ni. Okey. Bila semua sama, automatik ni apa? Nampak tak? Bila dah sama, dia dah jadi segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, apa dia? Kaki ni sama dengan kaki ni. Maksudnya kalau kat sini X, kat sini pun mesti X juga. Okey. Lepas tu konsep segitiga apa dia? Kalau kita ada segitiga, kita ada A, kita ada A, kita ada B, kita ada C kan? Kita tahu A tambah B tambah C sama dengan 180 darjah. Hasil tambah semua sudut ni dalam segitiga ni adalah 180. So sama juga X tambah 74 akan dapat 180. X tambah 74 sama dengan 180. Okey, X boleh gabung dengan X. Okey, X boleh gabung dengan X, dia akan jadi 2X. 74 ni nak pindah terus pun boleh. Saya buat cara panjang lah. Okey. So sekarang ni kita nak X je. Positif ni bila pindah jadi apa? Jadi negatif. Dia akan pindah sini jadi negatif 74. So kita tinggal 2X. Dekat belah kanan kita ni ada 180. Dan juga yang pindah ni jadi negatif 74. Okey. 180 tolak 74 dapat berapa? Dapat 106. So X dia berapa? 106 bahagi 2. X sama dengan 106 bahagi 2 dapat 53. Boleh congak lah. Kalau tak boleh congak, gunalah kalkulator. 106 bahagi 2. So dapat 53. Okey, baru X, Y pula. Okey. So, okey, rhombus lagi satu. Okey, rhombus lagi satu yang awak kena ingat. Okey, apa dia? Susi bertentangan dia adalah sama. So, ni adalah 74 juga. Lepas tu, kita tahu, ni kan segitiga sama kaki. So, maksudnya ni dengan ni ada sama tak jalan kira dengan ni? Sama. So, jawapan dia pun 53 juga. So, sama je. Bila sini Y, sini Y. Nah, yang kita tahu bertentangan dia adalah sama. X tambah Y sama dengan X tambah Y. Kalau nak guna ni pun boleh. Nak terus dapat 53 pun boleh. Kan? Sebab kalau awak masukkan ni pun, kita tengok Y tambah 74 sama dengan 180. Sebiji yang ni. Nampak? So, bila awak kira benda yang sama, awak akan dapat Y sama dengan 53 juga. Okay. Ada banyak cara lah yang ni. Okay. Ataupun awak nak tambah 360. Okay. Ataupun 360 tolak 74, tolak 74. Tapi panjang sikit lah. Tolak 74 dapat 2 sudut ni pun boleh. Mana-mana lah asal kau dapat 53. Memang ada banyak jalan kira untuk bab ni lah. So, X sama dengan 53, Y sama dengan